Kalau kau tahu M tu sebenarnya aku. Sebab kau ingat apa? Kau ingat El Azman je ke owner? Apa? SAS. Ini editor buang je. Jangan buang. Okay guys, so kita ke Bangkok ni selain daripada golf trip ni, our another objective is to be here, Traders Fair Bangkok, Thailand. Apa yang ada kat sini? Traders Fair ni. Jual muka kat sini. Muka kita laku. Semua kat sini kenal kita. Semua. Broker-broker kenal kita tau. Dia tak tahu siapa man behind the scene. Kita kasi kenal. Kasih faham bos. Dia register lu, kita masuk. Boy, apa bikin sini? Aku tak tahulah kita kena buat apa kat sini. Ni muka-muka yang kita nak rompak. Nak rompak broker? Nak habiskan duit dia. Tak risau, kita orang rompak broker. Kita orang tak support broker. Kita dijemput untuk datang ke Traders Fair Thailand. Last time dia buat dekat Dubai tak silap. Tu pun kita pergi. So yang ni pun kita pergi. Stay tune lah, kita tengok apa yang ada kat dalam Traders Fair ni. Semua yang berkumpul kat dalam ni adalah top-top broker. Tak besar pun. Okay, aku dah nampak dah. Partner lama. Dia tak sign? Sign apa? Ini orang masak semua. Tak. Okay, jom kita masuk. Ini macam mana nak dapat? Orang yang dapat award. Oh. Kita tak award lagi yang tadi. Tak, kita orang sebab rompak broker diorang. Ya. Aku rompak pun dapat award tu. Padahal tak guna. Pernah takut kau ni masuk video tau. Yuri is the best. M Trading. Anak emas M Trading mana? Anak emas M Trading, Masran. Siapa lagi? Bak Mike punya taik 2 ekor ni main golf. Kau tengok baju golf lah anjing. Bodoh. Zaman bila sel baju golf? Bini aku lupa. Esok pagi. Ada bini. Kau dah berzina je hari-hari. Makin syahdu. Bahaya king ni. Ni YM Trading. YM Trading First kali kan aku yang paling lama. Betul tak? Dia ni ad lupa. Tapi dia dah tak ada kena-mengena dengan industri. Yang paling lama, yang paling aktif aku je. Satu leverage tau besar. Nak kata affiliate besar tak ada besar mana pun. But kita macam family and friends lah. Kalau kau tahu M tu sebenarnya aku. Mashan Trading lah. Ya. Sebab kau ingat apa? Kau ingat El Azman je ke owner? Apa? SAS. Ini editor buang je. Jangan buang doh. Aku ada baca track diorang ni semua owner. Betul ke? Oh, soalan. Aku tak tahu doh. Sebab kalau diorang ni semua owner, aku pun nak jadi owner juga. Okay. Okay? M Trading is must, right? Ya, muah. Okay. Trade with M Trading, you trade with the best, fucker. So entrance dekat sini. Depan sekali kau akan nampak Velotex Stage. Dah masuk ada HIC, Lirunex, Equity, M Trading, MH Market, VT Market ada kat sana. Kalau HFM dengan Arsenal, si Market dengan Liverpool. Nothing much lah versus trade. So pusing dah sampai depan ni balik. So that's all, nothing much. Macam yang aku dah bawa korang pusing-pusing tadi, kau boleh nampak ada a few top broker dekat sini. Kau nak tahu broker apa yang the best, is always broker yang aku akan suggest dekat korang. The best broker akan ada dekat dalam rumah biru. The reason kenapa aku pilih Full Swing Formula, sebab Full Swing Formula always provide the best broker. Broker tu ada dekat dalam ni. Kau nak